Megang. Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak tunjuk video macam mana nak compare setting relay Hitachi. Okay, jadi first kita buka PCM 3.0 64 bit. Jadi ni file tu relay Hitachi. Software. Ya, rekod lagi. Kali kedua. Kalau alam tu apa bayar Jadi kita nak sekarang ni nak buka file MTEK ni sebab kita nak kena export setting MTEK. Ya, itu Tekan file, open, kemudian import project. pasti. Tu pakai ICS ni. Alam. Ini We need to close script before another project can be imported. We want to close it. Yes. Okay. Ni file MTEK. Sepatutnya dia macam ni lah. File kau untuk macam ni. File nama ni seperti ni. Dan F86 F87 sorry F87 ni file ni kita kena buka. Dia dulu sebab dia dah ada sebelum ni. Itu yang tak perlu. Kita delete di project ni. File ni file oriented project. simultaneous dia apa tu? Simultaneous ada yang kau ambil tadi jauh tu. Aku buat N-gate lagi tu. Kita nak N-gate tak? pakai setting daripada itu. N-gate tu kalau ada dekat ni. Itu ni Kan salah satu kita okey. perlu export. Betul yang letak N-gate tahu boleh dekat ni lah. Dia akan tak dapat. Itu yang letak N-gate. Setting lah. Kita pada ID profile tu. Itu N-gate. Okey. Dia set je ni. Kita nak export. Tu pasal aku saja tak sering. HPCMI. Jadi file dia seperti ni lah. Cara kita namakan file tersebut seperti ni. Kemudian kita save. Tu kita buka pula file relay yang kita sebut. Project. Jadi nak file ni pula ada cara lagi tapi itu mungkin untuk next video. Cara kita nak create file ni project untuk B yang kita nak dapatkan setting. Dan kat sini ada relay ni klik kanan, relay read from ID dulu. Yes. Jadi kat bahagian status ni kita boleh nampak progress. File ni perlu nampak siap. Kita nampak dia dah sukses. Okey, kita perlu ke 33 servernya. 33 milisecond. 33. Tekan klik kanan lagi pada Bawah ada tulis tu tak? Letak pick up. Bawah dia dulu lagi bagus lebih cepat. relay ni. Tahu tu sebelum Pick up kita kena rename konten, dulu. kita ambil konten. Relay. Bawah 33. Tapi baru dia Eh, point tu. Point tu berapa Tak, lama yang dia trip? Dia dapat point tu. Ha? Dia dapat dia Point tu. tempat File. klik tu.
Dia tapi masuk bukan tarik. setting point tu. Baris lain. Okay, sekarang Sebab dia akan tempat mana tip tak tip. Okey. Slope tu lah. Ni Lima. ah, semua apa baris statistik dia aku punya yang kata tip tak tip. SAT. Yang baru Dia shortcut system dia pun. Shortcut ni kita point ni mana tip tak tip. So, compare cara offline, Orang tak tip. practicing completion ID file, SPSI offset. Kita point satu lagi. Nah, ini file kita dapat daripada kita ambil daripada file tab yang kita export tadi. Kalau letak ni satu kan. Kita add. Kau dah ada dah ID dengan iBuy tu. Point tu. Dia bila kau inject, dia ada time yang kita 30 second, 30 millisecond. Dia akan tweet. Kalau ada contact kan, 33 millisecond. Dia tweet. Gitu. Dia tu kalau risau. Dia belum. Jan. Jan. Siap. Jan. Dan bila itu Di file ni kita tulis dulu. Second ke mili? Saya dalam bentuk file ini. save as PDF. Kalau kirakan 0.033. Dan bila kita dah save, file tersebut akan berbentuk seperti ini. Itu saja cara kita mendapatkan file comparison antara input dan Dua ada dua. dan Ha. Ini dua. sekian. Ini apa? Kawan. Apa